Dipohoni amat berhormat Perdana Menteri dan Div-Div Kenamaan untuk kekal berada di atas pentas bagi acara yang seterusnya. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan satu lagi pengiktirafan yang amat besar maknanya, ikon keselamatan jalan raya. Hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan montaj yang telah disediakan. Pemilihan figura ini berlandaskan peranan beliau sebagai inspirasi masyarakat yang menggunakan pengaruh dan suara beliau untuk menyemai kesedaran tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Dengan penuh kehormatan dan sukacita, diumumkan penerima ikon keselamatan jalan raya Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia yang berbahagia Datuk Seri Siti Nurhaliza binti Tarudin. Dengan penuh hormat, majlis menjemput penerima ikon keselamatan jalan raya untuk naik ke pentas utama. Satu nama yang cukup besar dalam dunia seni tanah air dan terus dihormati merentas generasi. Aura yang dimiliki, ketertiban yang dipamerkan serta penghormatan oleh seluruh rakyat menjadikan beliau satu simbol inspirasi yang cukup bermakna. Hari ini kita mengangkat beliau sebagai penerima ikon keselamatan jalan raya. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya sebagai satu simbolik penuh makna sempena sambutan Hari JPJ ke-80 hari ini, majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Dato' Eddie Fadli bin Ramli, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan